Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok topik 4.1 polimer. Okey. Kita akan mulakan dengan apa itu polimer. Okey. Before that, kita kena tengok dulu. Topik 4.1 ni tentang apa? Menerangkan polimer ni tentang apa? Okey. So, sebenarnya perkataan polimer telah muncul dalam chapter sebatian karbon. So, saya dah letak kat tepi ni. Okey, kalau ingat lagi, pempolimeran penambahan ada dalam sebatian karbon, iaitu salah satu sifat kimia bagi alkina adalah boleh membentuk polimer, dan tindak balas pempolimerannya adalah pempolimeran penambahan yang melibatkan alkina. So alkina, contoh etina tambah another etina tambah another etina, beribu-ribu etina akan menghasilkan polietina atau polietina. So boleh refresh balik your memory dan boleh rujuk semula pada muka surat 85 buku teks. Okay, so itu satu yang dah pernah diperkenalkan lah tentang pempolimeran penambahan dalam tajuk bab 2 sebatian karbon. Okay, so dalam topik 4.1.1 ini, iaitu menerangkan polimer, adalah mesti tahu maksud monomer, mesti tahu maksud polimer, mesti tahu pengelasan polimer. Okay, polimer dikelaskan kepada 3. Ada 3 jenis. Okay, also dikelaskan berdasarkan sumber, also dikelaskan berdasarkan proses pempolimeran itu. Okay, so itulah yang kita akan bincangkan throughout 4.1. Okay, mari kita tengok. Okay, monomer apa? Tadi kan dia kata definisi monomer mesti tahu. So monomer adalah unit asas bagi polimer. Itu sahaja maksud monomer. Again, monomer ialah unit asas bagi polimer. Okay, so maksudnya satu kita panggil monomer. Bila ada banyak-banyak monomer, kita panggil dia sebagai polimer. Poly means banyak lah. Okay, alright. Sama macam politeknik. Kenapa nama dia politeknik? Sebab ada banyak-banyak kos yang teknikal dalam satu institusi tu. Okay, ada banyak polimer di sekeliling kita, sama ada semula jadi ataupun sintetik. Okay, so apa benda polimer? Ini pernah keluar dalam SPM 2022 soalan 7A1. KBSM pun ada. Tapi kalau KSSM, SPM 2022 lah. Okay, polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas. Unit asas ni apa? Unit asas ni lah monomer tu. Okay, so monomer adalah unit asas bagi polimer. Okay, so kalau you tulis polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak monomer, also diterima. Okay, okay, so kita dah selesai. So tindak balas pencantuman monomer menghasilkan polimer dipanggil tindak balas pempolimeran. Maksudnya macam ni. Tindak balas pempolimeran ialah tindak balas di mana monomer tambah monomer tambah monomer yang menghasilkan polimer. Itu adalah pempolimeran. Okey, monomer ni banyak, beribu-ribu. Okey. Okey. So kita boleh kelaskan polimer kepada beberapa kumpulan. Contoh sumber polimer itu, cara polimer dihasilkan, dan ciri-ciri polimer yang terhasil. Alright. So kita tengok dulu sumber polimer. Polimer ni apa sumber dia? Dia ada yang semula jadi, ada yang sintetik. Semula jadi maksudnya daripada tumbuhan dan juga haiwan yang Tuhan jadikan. Kalau sintetik maksudnya kita hasilkan daripada di dalam makmal lah. Maksudnya bukan semula jadi, bukan tumbuh kat pokok ataupun daripada haiwan. Itu maksud sintetik. Okey, dihasilkan dalam industri, dalam makmal. Begitulah. Manusia lah yang hasilkan ni. Okey. Polimer semula jadi, polimer yang terhasil secara semula jadi dan boleh diperoleh daripada alam sekeliling. Ni ayat dia. Polimer semula jadi, polimer yang terhasil secara semula jadi. Okey. Yang diperoleh daripada alam sekeliling. Sama ada daripada tumbuhan ataupun haiwan lah. Okey. Contoh polimer semula jadi. Kanji.
protein kapas. Okey. Polimer sintetik pula adalah polimer yang manusia hasilkan. Okey. Tindak balas kimia di makmal ataupun dalam industri. Itu yang sebab saya sebut tadi, sama ada dihasilkan dalam makmal ataupun secara industri lah. Kalau industri dekat kilang lah biasanya. Okey. Contoh polimer sintetik. Nylon, okey, baju-baju kita tu, polietina, ni plastik-plastik, polistirena, ni pembungkus makanan, polivinyl klorida, PVC, pipe PVC tu kan, itu adalah contoh polimer sintetik yang dihasilkan dalam sektor perindustrian. Alright, so kat tepi ni ada gambar-gambar ni lah, kanji apa ni kat mana? Daripada glukosa tu lah. Nasi kita ada kanji kan? Okey, so monomer bagi kanji adalah glukosa. Okey, daging pula. Daging adalah satu sumber protein. Protein ni polimernya. Asid amino tu adalah monomernya. Macam tu lah. So nanti kita tengok jadual tu. Okey. Ni kenapa kita semua benda kita panggil plastik? Sebab istilah plastik ialah nama umum yang merujuk kepada polimer sintetik. Kemajuan teknologi membolehkan plastik dengan pelbagai ciri istimewa dihasilkan. Dia nak senang kenal kan? So kiranya kita kalau semua benda kita panggil plastik. Contohlah plastik pembungkus makanan kan. Contoh plastik pergi supermarket. Sekarang dah tak ada dah. Kalau dulu ada plastik, kita beli apa benda kat shopping mall, dapat plastik kan. That thing is called plastik. Lepas tu contoh, botol susu mainan adik pun made of plastik. Kita panggil dia plastik. Sebenarnya, diorang ada spesifik polimer yang dihasilkan. Contoh plastik yang kat shopping mall tu adalah polietina. Plastik yang mainan adik tu kan, mainan budak kecil. Itu kan tebal sikit plastik dia. Itu polipropina. So dia general kan dia guna istilah plastik. Itu maksud dia statement ni. Never mind, you akan tahu daripada jadual ini. Okay. So ini adalah contoh polimer dan monomernya. Okay. Kanji, selulosa, protein, getah asli. 4 ini adalah polimer semula jadi. Okay. Monomer dia. Seperti dalam jadual ni lah. Glukosa. Untuk kanji dengan selulosa, monomer dia glukosa. Protein, asid amino. Dan getah asli adalah isoprena. Sintetik ni biasanya polimer sintetik ni mesti ada perkataan poli dekat depan dia. Polistirena, polipropina, polivinyl klorida, politina. Biasanya ada nama poli dekat depan. Okay. So dia punya monomer, buang je lah perkataan poli tu. Dapat dia punya monomer. Itu senangnya tentang polimer sintetik. Faham tak maksud saya? Ni kan, kalau polimer, nama polimer tu, dia mesti ada depan dia poli. So untuk kita tahu apa monomer dia, kita buang perkataan poli tu. Sebab polimer adalah pencantuman banyak monomer. Okay, beribu-ribu lah. Okay, biasanya. Okay, polimer sering dianggap sebagai bahan yang dihasilkan oleh industri dan mencemarkan alam sekitar. Terdapat pelbagai jenis polimer semula jadi yang wujud di sekeliling kita. Ini satu misconception lah kiranya. Orang selalu ingat kalau polimer tu is sintetik je semuanya. No. Ada yang semula jadi. Actually banyak yang semula jadi. Alright. Kita tengok pula jenis-jenis polimer. Setakat ini, untuk soalan struktur atau esei untuk kertas 2 setakat 2000 SPM 2024 belumlah keluar lagi jenis-jenis polimer ni. Kalau objektif saya tak berapa nak ingat sebab objektif ni banyak soalan dia kan. Okey, kita tengok ada 3 jenis polimer iaitu polimer termoplastik, polimer termoset dan juga polimer elastoma. Okey. Polimer termoplastik adalah polimer yang dapat diacu berulang kali selepas dipanaskan dan boleh dikitar semula. Okey, apabila dipanaskan, polimer termoplastik melebuh dan mengeras apabila disejukkan. Okey. Dan contohnya adalah polietina, polivinyl klorida dan juga nylon. Okay, dia boleh diacu semula berulang kali. Sebab tu dia boleh dikitar semula kan. Bila kita kitar semula, kita nak proses dia, mesti ada something related to heat.
Related to haba. So dia boleh diacu semula. Okay. Dibentuk semula lah maksudnya. Okay, lepas dipanaskan. Alright. Kalau termoset pula tidak dapat diacu semula selepas dipanaskan. Okay, dan biasanya dia terurai ataupun hangus apabila dipanaskan dan tidak dapat dikita semula. Sebab tu kalau kita nak hantar certain things to recycling center, ada benda dia tak terima tau, walaupun kita kata ni kan plastik. Macam tu kan. Dia tak terima sebab dia polimer termoset. Contohnya melamina dengan bakelite. Okey. Nanti dalam nota yang saya buat, rasanya saya ada tunjuk contoh. Mana ni? Ni. Melamina ni pinggan. Pinggan-pinggan yang kita kata pinggan plastik tu kan? Itulah melamin. Okey, bakelite yang pemegang apa tu? Kuali ke frying pan ke, ini yang jenis detachable ni. Yang boleh diasingkan detachable. Okey. Itu bakelite. Maksudnya dua-dua ni tak boleh dikita semula lah. Kalau pecah ke apa kena buang je. Okey? Macam tu. Alright. Kalau elastoma, nama pun elastoma, okey, daripada nama dia macam bunyi macam elastik kan. Okey. So dia boleh diregang dan kembali semula ke bentuk asal selepas dilepaskan. Sebab dia punya sifat elastik tinggi. Contoh, polyurethane dengan getah styrena butadiene. Okay? Kita akan jumpa lagi istilah ini, styrena butadiene ni dalam topik yang seterusnya 4.2. Nanti kita tengok. So, elastoma dia boleh diregang dan kembali kepada bentuk asal apabila dilepaskan. So elasticity dia tinggi lah. Okay. So kiranya nak macam paling obvious lah, termoplastik dia boleh diacu semula, boleh dikita semula. Okay. Dan bila dipanaskan dia boleh melebur, lepas tu dia boleh sejuk. Contoh polyethylene, polyvinyl chloride, nylon. Polimer termoset pula dia tak boleh diacu semula lepas dipanaskan. So maksudnya dia akan hangus je. Tak boleh kita semula. Contoh melamina dengan bakelite. Melamina tu yang pinggan melamin tu lah. Okay, dengan bakelite. Kalau elastoma, nama pun elastik, dia boleh regang macam maksud kenyal kan. Kenyal maksudnya apa? Dia boleh diregang, lepas tu kembali kepada bentuk asal lepas dilepaskan. So dia ada related to getah juga. Polyurethane ataupun getah dan juga contoh lain getah styrena butadiene. Okay. So untuk tindak balas pempolimeran, saya rasa video ni dah terlalu panjang. Mungkin saya akan buat bahagian 2. Okay, see you in the next video. Bye-bye.